Insider kau takut dengan Tiong sebab dia wakil menteri GPS. Kalau kau bantah nanti Tiong bising, GPS tarik sokongan. Kau terpaksa submit diam, ikut. Benarkan benda ni jadi. Bagi aku dia buat event Pesta Songkran ni pada fasa yang tak kena. So PH punya naratif, kita pertahankan yang tuan. BN punya naratif tu, tengok. DAP tu mana faham adat tu. Kita ni adat pepatih. Kena pertahankan adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Nak buat lagi 9 lah. Faham? Faham. Itu naratif BN. Dah boleh cari. BN pula dia akan ikut naratif BN lah. So kalau BN dengan PN gabung dekat Negeri Sembilan, dekat ini mesej nak ditunjukkan bahawa rumah bangsa tu tengah dibina? Maybe. So Anwar akan ditolak secara slow ke tepi lah. Tapi Akmal punya cara, dia akan cuba naikkan lagi dia punya reaction dia tu. Means like dia orang yang follow dia makin lain, support dia makin naik. Kamil baru nak try. Faham? Jadi take time sikit lah nak tengok Kamil jadi kasar sikit. Kita dapati 80% yang lihat channel ini tidak subscribe channel ini. So kita mohon untuk kawan-kawan semua untuk subscribe channel ini. Kerana subscribe tu percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Jika anda subscribe channel ini, dapatlah kita panggil tetamu yang lebih mantap atau lebih special atau lebih berwibawa untuk ulas isu-isu politik, isu semasa dan juga isu dasar. Dan dapatlah sama-sama kita tambah ilmu. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera dalam episod 66. 66 tapi 66 dan sekali ni kita akhirnya dapat berkumpul sekali dengan akhirnya host SJ dengan Tanjung Malik. Jawab. Alhamdulillah, terima kasih Selayan jawab. Terima kasih kenapa? Terima kasih Selayan jawab lah sebab jemput aku. Collab dengan Tanjung Malik jawab. Okey. Nak cakap apa sama-sama? Sama-sama. Aku rasa sebenarnya ni perangkap. Okay. Sebab korang letak aku kat tengah-tengah. So aku rasa macam aku tembak dengan dia, aku tembak dengan kau. Tapi itu aku tahu kat sana. Okay. Tapi Syuk kena standby untuk dapat call daripada AMK ke, mana-mana ke. Call untuk apa? Tak tahulah. Teguran-teguran lagi ke? Macam Amir kena? Amir dapat call ke? Dapat. Aku tahu Amir dapat surat ke? Surat dapat, call dapat. So kau kena hati-hati kalau kau nak pilih untuk bersama dengan AMK, janganlah tembak. Kau nak aku respon politically correct ataupun kau nak aku respon garang? Jadi diri kau. Jadi diri aku? Jadi diri sendiri. Yelah. Dekat duduk kat atas sofa ni, kita jadi diri kita sendiri. Masuk keadilan pun sebab yelah reformasi kan. Kau nak aku play safe ke apa ke, that's not me lah. Macam poyo aku tarik balik. Ma, jangan cut Ma. Kita biarkan video tu Ma. Biar. Okay, Itu penting. So Ma, Ama pula. So, kita bincang pada dua topik yang menarik. Okay, teruskan. Ini berkaitan dengan satu Menteri Pelancongan main sumur-sumur air dekat Bukit Bintang. Dan ada kumpulan aktivis atau kumpulan the new part, tak ada new anak muda lah yang buat demo. Ini program maksiat. Itu berkaitan dengan isu. Dari siapa Siapa buat demo Tak tahulah kan. Tapi tak tahulah. Kita pun tak dibayar untuk highlightkan nama dia. Okay. So kita tak nak highlightkan nama dia pun. So, itu berkaitan dengan isu berkaitan dengan Mandani Songkran. Itu yang pertama, isu pertama. Isu kedua kita berkaitan dengan betul-betul politik. Ini berkaitan dengan Negeri Sembilan. Tapi kita nak sentuh apa yang berlaku di Negeri Sembilan, apa yang Negeri Sembilan kena buat, apa yang MB kena buat. Tak nak. Itu podcast banyak dah sembang. YBM sembang lebih masa, sembang KS pun sembang. 3 podcast dah sembang pasal isu tu. Tapi kita nak sentuh apa? Kita nak sentuh pergaduhan Ketua Pemuda antara PKR dengan UMNO. Soal lembu. Lembu. Ini Amir paling hebat nak jawab. Dia sayang Ketua Muda dia. Ketua MK dia. So yang tu last sikit. Minta tolong tunggu sikit sebab kita nak bincang pasal Menteri Pelancongan yang sembuh air ni. So Macam mana Fit? dia ada muka dia sekali tau. Dan phone yang pakai bag yang anti-air tu letak tepi. Lepas tu Dolar ke siapa tengah menari belakang? Ya kot. Tak tahulah. Aku tak ingat artis mana tengah menari belakang. Dia macam function lah. macam kena paksa. Tapi tak apa. Okay. Kita nak bincang pasal angle ni. Angle pasal program Songkran ya, yang berlaku dekat Bukit Bintang yang dibuat selama beberapa hari ni dan dah sesak jalan Bukit Bintang, dah jam. So, isu ni disambut hangat
oleh golongan-golongan anak muda yang mungkin bersayapkan parti PAS. Mungkin. Aku tak pasti lah. Sebab dia tak declare pun. Okay. So aku tak pasti. Mungkin aku tak mungkin lah. So bahasa mudah, isu ni menjadi panas disebabkan oleh budaya songkran ni. Bukan budaya Malaysia. Songkran ni budaya orang Thailand. Untuk sambut perayaan dia. Aku lupa perayaan apa. Tapi dia bahasa mudah satu festival pesta air lah. Dia actually budaya orang Siam lah. Bukan budaya lah. Dia Dia adat, upacara keagamaan ke dari segi Okay, tolong okay, Tolong dia- Meh. Meh. Kita Kalau suka kau, Meh, Amel pas kami benda macam ni. Okay. So Songkran ni basically Amel macam Cik GPT kita. dia upacara keagamaan lah kalau bagi masyarakat Siam dari agama Buddha Siam. Dia macam sambutan tahun baru lah senang cakap. Okay. So jadi dia akan main pesta air. Air itu simbolik untuk mencuci macam sial ke dosa ke apa yang lalu lah. Macam dibaptiskan lah. Lebih kurang baptis lah. dia Kita dah senang faham lah. So itu dari segi keagamaan. Tapi yang sebelum kita nak sentuh Songkran dekat Bukit Songkran Bintang. Madani ni, Songkran dekat Kedah tu pun yang itu dia lebih tepat ke arah keagamaan sebab yang penganjur dia kebanyakannya adalah orang Siam Kedah lah. Okay. So kau nak backup Sanusi ke apa? Tak backup. So dia pun geng-geng dia pun ada kat buat. So perbezaan. Okay. So aku nak lontarkan perbincangan kita lebih okey lah untuk dibincangkan lah. Aku nak satu angle je. Satu je? Angle dia. Okay. Adakah program ni dibuat kat Malaysia berdosa? Itu pertama. Adakah berdosa? Wow, berdosa Sebab ada golongan ni kata ni program maksiat semua. Adakah berdosa? Itu pertama. Aku nak sentuh. Angle kedua lah aku nak sentuh adalah adakah untuk sambut budaya ni walaupun dia open di Malaysia, kita tak pasti ada orang Melayu ke tidak, ada orang Islam tak. Adakah kita nampakkan kalau kita buat benda ni kita nampak kita ni terlalu jahil atau membuka maksiat secara terbuka-buka? Itu aku lontar kan. Pada korang. Apa patut kerajaan buat sebenarnya? Kerajaan pun confused sebab kat Malaysia ni banyak budaya. Okay. Terus sunyi. Okay. Dia sebab dia sebenarnya aku macam fikir bila soalan berdosa atau tidak kan. First aku dah jawab siapa yang berdosa. Yelah benda macam tu. So macam bila soalan tu dosa tidak aku terdiam. Kau nak respon dulu? Okay lah, aku respon macam ni lah. Tenang je aku. Kau jangan ingat kau senang. Kau sabar Pi. Kau kena nanti Pi. Okay. Kalau kau nak cakap berdosa ke tak dari segi hukum, kita bukan orang yang mahir. Kita tak nak sentuh dosa tak dosa lah. For me, it's not our duty to sentuh dosa tak dosa. Tapi kalau kau fikir secara moralnya kan, okay macam inilah. Kita balik pada matlamat lah. Matlamat, okay tahun ni tahun pula Malaysia kan. So matlamat ni lah untuk menarik pelancong. Sebab ada hujah yang kata kena pandang dari kacamata luas. Kita membuka ruang pada perniagaan-perniagaan lain untuk berkembang. Aku tak yakin lah ada orang tolak troli jual air dekat tepi jalan masa tu. Sebab kita tak pergi ni. Atau kalau gambar pun tak ada. Okay. Kalau betul ada, tunjuklah. Mungkin dia ada buka booth jualan ke. Macam contoh kan. Kalau kita ingat dulu masa kita kecil-kecil, Jom Heboh. Kan ada buka booth jualan apa semua Okay, kan. betul. Apa expo-expo kan. So itu kalau nak cakap buka peluang perniagaan, guys, aku boleh agree lah. Tapi kalau matlamat kau lah untuk menarik pelancong, adakah itu satu-satunya jalan untuk kau tarik pelancong? Dengan kau tutup jalan kat Bukit Bintang, kau buat pesta air kat situ. Okay. Kita tolak tepi soal, okay, aku tak kata benda tak penting. Hukum dosa tak dosa, haram tak haram tu, itu ya. Kita bukan orang yang berhak untuk komen. Tapi kalau kau fikir secara logik, sebagai seorang Islam, better jangan pergilah. Kan? Tolak tepi soal tu. Soal kedua ialah, Bukit Bintang tu kawasan jam. Jalan tu memang kawasan jam. Kau kena fikir juga orang yang bawa Grab. Orang yang bekerja kat area situ. Kau tutup jalan situ 2-3 hari tak menyusahkan orang. Tak ada tempat lain kau kau kena nak buat. pusing jauh lah. Dia ada jalan lain tapi pusing jauh. Ya, lah. memang pusing jauh. jauh. Dengan jam ya. Memang akan jam. Kau tak ada tempat lain kau nak buat. And then, ketiga, kau buat program macam itu, berapa banyak pelancong kau boleh tarik? Mungkin 1,000. 1,000 pelancong. Hanya dengan cara tu. Tak ada cara lain. Daripada kau buat pesta macam tu, okey lah, mungkin dia punya ribat dia lah, ini bukannya agenda Kementerian Pelancongan. Kementerian Pelancongan cuma merasmikan. Penganjur adalah swasta. Aku tak kisah. Siapa nak anjurkan ke tu bukan masalah aku. Satu, korang kementerian korang terlibat. For what? Kalau betul tu swasta, biar swasta buat sendiri. Kau tak payah nak datang. Jangan nak tambah masalah. Satu. Kedua, daripada kau fokus nak buat benda macam itu, untuk kau
Sebab kau highlightkan benda itu adalah untuk tarikan pelancong. What if kau perkukuhkan promosi, kau betulkan infrastruktur pelancongan, tu kat Langkawi tu harga Yahudi punya barang tu. Makanan semua. Kontrol lah sikit. Kebersihan, kontrol lah sikit. Betul kau fokus benda-benda macam tu untuk kau tarik pelancong. Kalau matlamat kau sepengetahuan Malaysia ni kau nak tarik pelancong, bukan dengan cara kau tambah masalah, tambah kontroversi macam tu. Caranya ialah kau betulkan apa masalah yang berlaku di lapangan. Satu yang ketiga. Last kali, kepada menteri. Okay. Aku tak tahulah dia ni muka tebal ke hati batu ke, aku tak tahulah. Dia ni Tiong ni daripada dulu lagi buat hal. And aku tak pelik kalau dia yang insist untuk benda ni dikaitkan dengan Kementerian Pelancongan. Okay. Kalau Menteri Pelancongan lain, I don't think so. So kalau kau dah ada seorang yang keras kepala macam ni, Perdana Menteri buat apa? Timbalan Perdana Menteri buat apa? Okay, aku ambil statement Zahid. Zahid, mula-mula dia kata dia tegur-tegur manja je dalam kabinet. Tegur-tegur manja ayat dia. Bila dah kena attack, barulah UMNO menolak program ni secara total. UMNO tolak? UMNO tolak. Itu pun sebab dah nak Perhimpunan Agung lah. Kan sekarang tengah Perhimpunan Agung kan. Orang tanya pasal isu Songkran ni. Bila? Fasa mana ditolak 2 hari lepas tak silap aku. Tengah berlangsung lah. Masa tengah berlangsung Tengah lah. berlangsung baru kau tolak lah. Tengah berlangsung baru kau tolak lah. Tapi kau part of government. Part of the government. Itu yang aku pertikaikan. Zahid buat apa? Anwar buat apa? Menteri Agama buat apa? Kalau, okay, kau bawa benda ni kepada kabinet, if kabinet tak setuju, benda tu tak jalan kan? Tak ada penglibatan Kementerian Pelancongan kan? It's either kau takut dengan Tiong, sebab dia wakil Menteri GPS, kalau kau bantah nanti Tiong bising, GPS tarik sokongan. Kau terpaksa samit diam, ikut. Benarkan benda ni jadi. Bagi aku disappointed lah. Aku disappointed dengan Zahid, aku disappointed dengan Anwar. Saat kau portray diri kau sebagai a Muslim leader, at the same time kau benarkan benda-benda mengarut macam ni jadi kat dalam negara kita. For what? Kau as a Prime Minister, kau lead the government. You are the leader of the executive. Takkan kau tak boleh bagi instruction, menteri stop. Jangan libatkan diri. Biasa Sebab Anwar sepatutnya hadir masa penutup. Digambarkan, dikatakan Anwar sepatutnya hadir, tapi Anwar tak hadir. Kalau dia hadir lagi. Kalau Anwar datang memang kau cek pasal lah. Dan even Anwar tak datang pun, PN boleh buat fitnah. Video lama Anwar datang Bukit Bintang, dia buat video yang sama, ambil video tahun lepas, masukkan dalam Facebook ke apa, cakap Anwar dah hadir pesta Songkran. Tak ketambah masalah. But if at the first place, kalau Kementerian Pelancongan tak terlibat benda ni, biar penganjur swasta je yang buat, masalah wujud tak? Kurang lah. Mungkin wujud, kenapa kau benarkan tapi kau boleh tertaici benda tu lah. Ni swasta yang buat, tak ada pelibatan Kementerian Pelancongan, menteri pun tak datang. Tapi menteri tu duk sembah, duk tebak air punya sedap macam tu. Kau memang cek pasal. Tu pada pandangan aku. Tapi aku pergi pandangan yang mungkin ke kiri sikit. Kiri sikit. Aku yang lot. Sebelum kau start now aku faham kenapa kau suka Amir ada dekat podcast ni. Kenapa? Oi, senang hidup kau. Sudah dah 10 minit. Aku tanya soalan lagi 20 minit. 3 kali. Okay, stop kat itu. Seronok punya. Okay, teruskan sebelum aku respon. Okay, angle kiri aku lah. Ada tajuk nanti yang kau kena beri. Sabar, tenang. Aku bagi kiri punya angle. Aku pun pernah macam ni. Aku cuba duduk dalam kasut Menteri Pelancongan. Sebab Menteri Pelancongan first dia bukan agama Islam. Dia bukan agama Islam. So, walaupun dia tegur oleh kabinet ni, aku nak buat. Aku nak buat agak lah. Mengerti? Sebab dia tak perlu ada kerusakan polisi yang perlu kerusakan kabinet pun difahamkan aku. Sebab dia bawah program dan kerjasama. So, angle kedua aku, jika aku duduk dalam kasut Menteri Pelancongan ni, ini satu market yang aku perlu sentuh. Ini market Gen Z. Gen Z, anak-anak muda yang suka buat aktiviti ni. Dia suka pergi konsert, pergi pesta ni. Ni rakyat Malaysia juga. Walaupun ada pelancong juga dan ada rakyat Malaysia juga. Tapi ini adalah market untuk menunjukkan bahawa Malaysia ni tidaklah jumuk sangat. Ni aku duduk kasut Menteri Pelancongan lah. Kan? Malaysia ni ada event yang okey, event yang nice, event yang... Ya, di mata Menteri Pelancongan mungkin dia nampak normal ni. Pergaulan bebas, kiri kanan. Dan aku nampak ada masalah yang ada perempuan nak tikam angka Melayu, angka Cina dekat program tu.
Tu mabuk kan. Tu mabuk lah. Yang bawa dagger tu. Pisau dagger tu. Pisau dagger tu. Kena hospital kau. So aku nampak, okay, itu faktor keselamatan lah. Tapi angle ni yang kena bawa adalah Menteri Pelancongan cuba nak tunjukkan bahawa Malaysia ni open. Malaysia ni open tu. Malaysia ni, kita boleh buat apa-apa kat Malaysia. So orang bukan Islam pun boleh rasa happy. Boleh pergi pesta air, boleh tembak sana, tembak sini, tembak, Mak tu boleh crop. Mak cut mak benda tu mak. Itu cut. Tak, jangan cut. Kita crop. Kita buat tu jadi meme apa ni? Popi. Boleh. Tak, kau faham angle aku? Okay. Aku pergi kat Faham. situ. So aku duduk Menteri Pelancongan yang berfikir, mungkin dia fikir macam tu. Sepandangan aku lah. Okay, aku yelah aku respon sikit lah sebab Popik dah backup Menteri Pelancongan. Ambil pula dia hentam Menteri Pelancongan. Aku nak, sebab aku duduk tengah-tengah, aku ambil tengah-tengah. Bapak PlayStation Safe. macam KJ je. Okay. Macam kau cakap, Menteri Pelancongan menganggap bahawa dia di kerusi kementerian dan dia bukan beragama Islam. So dia nak tunjukkan yang Malaysia ini free country. Maknanya kau boleh buat apa saja. Kau boleh buat itu, kau boleh buat ini, agama aku lain dan it's open to me. Tapi kau kena faham, dalam kabinet ataupun dalam kerajaan, kau ada that term we call collective responsibility in kabinet. Maknanya apa sahaja tindakan kabinet, apa sahaja tindakan menteri, keputusan-keputusan sama ada pelaburan, aktiviti, program yang dilaksanakan, satu kabinet perlu accountable dan answerable towards it. Itu satu. Dan kau sendiri sebagai kerajaan, kau yang bawa idea Madani. Madani means holistic. Maknanya dari segi holistik, dari segi apa jiwa, dari segi membangunkan apa infrastruktur apa semua kena selari, maknanya sederhana. So kau yang bawa, kau yang bebel pasal wasatiyah, kita kena ada kesederhanaan dalam segalanya. Tapi bila kau, ini adalah ruang untuk kau buktikan bahawa dalam keadaan kau meraihkan budaya-budaya ataupun adat-adat yang pada asalnya bukan asal daripada Malaysia, kau boleh tunjuk dengan cara yang sederhana. Maknanya macam kau rules segini lah, macam okay ini tak boleh, itu tak boleh, ataupun kita tangguhkan sekejap, ataupun limitkan berapa hari, ataupun orang yang involved tu Menteri Agama boleh main peranan. Macam okay, kepada yang beragama Islam yang join, you can join tapi ada limit-limit. That's ruang yang kau boleh buat. Maknanya bagi aku, kalau kau dah tahu yang event ni akan mendatangkan banyak cacian orang, kritikan orang, you have a role to play and kau adalah kementerian, kau adalah kerajaan, kau boleh buat. Dan itu pun aku rasa diorang tak boleh nak buat. So bagi aku ada ruang untuk kau buat, tapi kau gagal ataupun kau diam. Atas dasar macam okay, member aku menteri, kau pandai-pandai lah buat. Kenapa aku nak fikir benda-benda macam tu? Dan itu pun satu lagi Pik. Bagi aku dia buat event Pesta Songkran ni pada fasa yang tak kena. Okay. Sebab sekarang kau yang cakap Malaysia akan menghadapi satu fasa di mana ketidaktentuan ekonomi berlaku sebabkan Selat Hormuz ditutup apa semua. Tapi kau buat pesta ni. Mungkin kau cakap kita tak tahu berapa banyak kerajaan spend, berapa banyak kerajaan invest duit dalam pesta ni sebab di visit Malaysia apa semua, mungkin kerajaan swasta, mungkin pihak swasta yang inject duit tu. Tapi macam aku cakap, bila kementerian involve, ia melibatkan promosi. Okay. Ia melibatkan agensi kerajaan yang involve. Okay. So setiap kali promosi dibuat, menteri kau turun, siapa yang bayar gaji menteri bulan-bulan? Tak ke cukai rakyat? Yeah. Tak ke cukai daripada orang yang yang menggerakkan kementerian ini untuk buat promosi? Kalau kau cakap kerajaan tak invest duit, itulah investmentnya. Investment masa, investment idea, investment keringat menteri. Itu cukai kita bro. So kau tak boleh cakap kita tak involve dengan apa-apa. Tapi menteri ada kat situ. Syuk panas ni sebab di GPS saya bukan PKR. Kalau PKR tak, kalau PKR pun aku hentam juga. Itu semangat reformasi. Benda-benda macam ni lah. So aku rasa macam kau dah potong bajet untuk pendidikan dengan apa lagi satu kementerian? KBT. Tapi paling besar KBT dengan satu lagi apa? Kesihatan. Kau potong itu, tapi ini kau buat. Kau jangan cakap lah kau tak spend apa-apa. Menteri kau datang, agensi kau terlibat, itu adalah cukai kita yang bayar gaji diorang. So itu bagi aku sangat tak sesuai buat pada masa sekarang. Dan kalau kau buat pun kau gagal untuk menyeimbangkan segalanya waktu program tu berlangsung. Okay, clear. Okay, kena pergi angle politik. Kita bincang dari segi angle politik. Kita dah kritik Menteri Pelancongan. Aku serius sangat Habib. Okay tu. Okay tu. Okay. Nampak semangat. Suka. Itu semangat yang kita kena ada. Okay. Aku nak pergi angle politik.
Okay, kau konsisten tak? Ada golongan anak muda yang berpaksi kepada parti PAS ni. Sebab demo tu tak declare PAS ke buat ke siapa. So aku letaklah term macam ni. So aku tak nak lah kata, oh ni budak PAS. Tak nak lah, itu jahat betul aku macam tu. So aku nak clearkan ada kumpulan individu yang mungkin bersayap kepada PAS yang konsisten buat demo, talk, buat program ni semua. Dan back pada point Amir kata ada orang ambil video Anwar dulu waktu Anwar datang Bukit Bintang, kau dah post kat Facebook. Benda tu dah buat ke? Dah ada orang buat ke? Menunjukkan macam Anwar turun Bukit Bintang. Kan? So, bahasa mudah. Narratif yang diperjuangkan oleh PN untuk menunjukkan kerajaan madani ni kerajaan yang tidak berpaksikan kepada akidah. Liberal. Liberal. Oh, aku malah term tu. Sekular. Liberal dan secularism. Macam tu. So, berjaya lah kan? Berjaya lah walaupun tak mungkin orang KL yang shoot duduk Bukit Bintang yang kondominium 24 tingkat duduk paling atas sekali yang bayar Aku nak respon, aku nafikan. maksudnya faham tak? Mungkin shoot tak terkesan benda tu tapi kalau ada Bubble bangsa tak terkesan lah. tak terkesan lah tapi Aku kita bukan duk bangsa. kita talk about Terengganu, Kelantan, kita talk about Pahang, Talk about you lah Pi. talk about me lah, besuk. Mungkin terkesan tau. Okay, Sebab kita orang besuk ni lepas dia habis solat maghrib kita mesti mengaji. Oi, Mengaji sekejap dengan tazkirah sikit. Itu besuk punya style lah. Aku part of that lah. Okay. kau selalu setiap episod macam ni Ya. menahan diri. Teruskan. So, point aku kat sini Aku faham point kau. Kau faham point kau. So, naratif dia berjaya lah dekat sana. So, golongan orang Melayu yang duduk luar bandar, dia bukan tak open, maksudnya tak beri pendedahan secara penuh, berjaya lah. Maksudnya dia percaya bahawa Anwar ni Sekular. Kerajaan madani ni tak boleh pakai. Yang boleh pakai hanya Perikatan Nasional yang berpaksikan kepada hadiah awak. Itu lontaran aku. Kau rasa berjaya atau tidak? Pandangan kau? Aku. Yelah kalau nak cakap berjaya atau tidak, dia depends on bagaimana PAS ataupun Bersatu ataupun Perikatan Nasional main lah. Bagaimana diorang approach isu ni. Contoh macam Amir cakap, gambar ataupun video Anwar Ibrahim yang pernah datang Bukit Bintang pun dah dimainkan. Aku nampak kat Twitter. Aku tak perasan. So maknanya ada naratif yang cuba dibuat macam tu. Which is itu aku cakap dari awal lagi. Kau sepatutnya sebagai kerajaan dan kau sebelum ni sebagai pembangkang pun ini adalah forte kau memainkan naratif. Dan kau patut sedar setiap kali event-event macam ni dirancang sebagai kerajaan, kritikan-kritikan ataupun angle-angle yang tajam macam ni akan datang. Tak kisahlah dia kritikan yang betul ataupun tidak, ataupun it's a narrative punya mainan, persepsi sahaja mainan, benda ni akan datang. So kau kena foresee benda-benda macam ni. Aku bagi tips. Kalau kau dah foresee macam ni, contoh macam kau buat event dekat Bukit Bintang, main air apa semua ni, akan ada angle akidah, rosak ataupun kau meraihkan anak muda, bermain dengan pesta-pesta air yang gejala sosial, bla 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 apa semua ni. Untuk tunjukkan kau reformasi dan kau bersederhana, Menteri Agama boleh mainkan peranan. Betul. Kau boleh keluarkan statement, okay, ini adalah antara event Visit Malaysia dan Malaysia menggalakkan kesederhanaan dalam agama, budaya dan bangsa dan adat apa semua. Ini pendirian kementerian kami. Pendirian kami adalah kalau boleh untuk yang join-join apa semua ni, elakkan yang mabuk, elakkan yang bermain dengan air yang melibatkan gejala sosial yang keterlaluan. Faham tak? Kau ada ruang untuk kau main, untuk elakkan naratif ni. So, bila benda-benda ni gagal dibuat ataupun tak dibuat ataupun dilihat tak perlu dibuat, kau membuka ruang kepada kritikan-kritikan orang. Walaupun, okay, lagi satu, sama ada Perikatan Nasional ataupun PAS main isu ni di Kelantan, Terengganu ke tidak, kau kena faham rakyat yang atas pagar dekat belah sana yang berfikiran macam tu akan fikir juga benda-benda macam ni. So, kalau kau rasa kau nak menang kerusi di sebelah sana dengan membawa image Islam, image kesederhanaan, Islam progresif Anwar Ibrahim yang selalu bawa sebelum ni, memang takkan dapat lah. Sebab isu-isu ni akan dimainkan balik. So aku nampak ada cara untuk mitigate dalam mengadakan event-event macam ni, tapi diorang gagal buat. So Diorang gagal buat ke diorang tak nak buat? itu aku nak guna ayat YB Raf lah. Kau tak boleh tanya aku lah. Aku tanya kerajaan madani lah. I'm not in position to answer lah. Tapi yang penting tak buat. Okay. Benda macam tu. Kira, last sebelum aku nak masuk isu politik yang perlu dibincangkan secara hangat ni.
Kau nak respon yang ni, kau nak biarkan dan aku landing kepada topik net. Landing topik net Mana boleh play safe macam tu lah. Tak, dia nak tabur. Dia nak tabur topik net ni. Okay. Topik net ni melibatkan Kamil Mukning, kawan baik Amir dengan Syuk. Aku tak pernah jumpa. Hai. Kalau kau follow IG Amir Samad kan, kalau kau follow lah, abang aku follow. Minggu lepas dia pergi program yang ada Kamil Mukning. Ada tak? Tak ada. Tak ada bos Kamil Mukning, Timbalan Presiden sekarang. Dia ambil gambar post kata hadir. Awak dia tembak aku Terdiam Amir. So Negeri Sembilan ni kita nak cerita pasal apa berlaku. Kita nak cerita mengenai we nak talk about pergaduhan PKF. Kamil Mukning lah dengan Akmal. Betul je. Sebab kalau kita cerita pasal Negeri Sembilan secara detail, aku rasa bukan ada cerita. So pergaduhan Kamil tu yang bergaduh dengan Akmal Amir tersyuk tak pelontar. Adakah pergaduhan yang perlu ditunjukkan dekat social media? Adakah ketua MK Nasional ni Kamil Mukning yang copy paste suara Anwar Ibrahim yang merasakan bahawa diri dia sangat famous perlu bergaduh dengan ketua pemuda UMNO yang lagi famous pada dia dekat social media dengan bergaduh tweet dengan tweet. Akmal respon, dia respon. Akmal respon. Dia macam bergaduhan awet dengan boyfriend dan girlfriend. Kau respon tu. Kau nak aku respon. Semua okey. Nampak? Tak play safe. Dia macam okay, podcast sebelum ni 2 orang. So bila ada 3 orang ni aku macam siapa nak respon dulu. Okay. Dia bukan orang nak pas. Okay, tahu ada apa. Aku rasa yalah, ni pendek je Ni dia konsep politik lah. Bila kau bergaduh dengan orang, kau nak jaga market kau kat belakang, of course kau kena tunjuk kau bergaduh. So tempat yang paling sesuai adalah kau gaduh openly lah kat Facebook, kat Twitter ke, kat IG ke, kau gaduh lah openly. Tapi isunya adalah kau gaduh openly yang sepatutnya kau boleh settle kat belakang. Sebab kau yang cakap ini kerajaan Madani, kerajaan perpaduan apa semua. Tapi kau gaduh openly, obviously yang kau sebenarnya nak jaga market kau kat belakang. So bagi aku, perlu atau tidak saudara Kamil ataupun saudara Akmal nak bergaduh openly, perlu untuk tunjukkan dia orang ni garang lah. Sebab sebelum ni kan Akmal yang banyak petik, MK banyak petik ni. Lepas tu anggota-anggota MK semua macam mana Kamil semua kan, busy ke support ke apa kan. So inilah cara Kamil untuk tunjuk garang. Dia maki sikit, select lu. Dia marah sikit, relax lu. Ya aku rasa itulah keperluan ni. So macam aku pun tak tahu lah apa kata kau, aku tak backup. Aku cakap dia perlu gaduh untuk tunjukkan dia function. Aku sependapat dengan Syuk. So kita nampak lah kat sini. Okay. Pilihan raya bila? Paling-paling setahun 2 lagi kan? Hamba Allah tu mesti nak target kawasan tu. Kan? Katalah dia cabang apa? Padang Rengas. Siapa? Katalah Kamil nak pergi Padang Rengas lagi sekali. Akmal mesti nak pergi parlimen punya. Aku nak cakap dengan kau dulu, Akmal dia punya target adalah Melimau. Jasin, sorry. Dia ada Melimau. Dia target dia Parlimen Jasin. Political target So dia kena gempak dekat social media untuk nampakkan dia ni function lah. Tapi dia memang gempak tu. Ada orang dia tunjuk dia gempak dengan cara dia buat kerja. Contoh macam Duyung. Ada orang dia tunjuk dengan gempak dengan cara dia mengkak-mekak kat social media. Contoh macam Akmal. So Kamil kat mana? Kamil tak ada dua-dua. Kamil tak ada dua-dua ni. Kami cuba bermula dengan tunjuk yang dia boleh buat meme, dia boleh pergi rasmi sana, rasmi sini. Nasyid. Nasyid. Lepas tu buat program sana, program sini, bagi bantuan. Tapi kami tak nampak agresif. Dia ada sejarah. Sebelum dia, Ketua MK pun tak agresif. Adam. So dia kena menunjukkan dia lebih baik daripada Ketua MK sebelum ni. Jadi dia kenalah melakukan tindakan. Jadi tiba-tiba ada isu pula. Akmal lalu balun. Selama ni aku diam. Inilah masanya aku tabur. Sebab Kamil, dia punya cara, dia punya ayat dia macam salah aku bagi satu simple benda macam ni situasi dia. Benda dah lama aku pendam, ni kali ni memang aku tabur. Sebab dia ungkit apa yang Akmal buat sebelum ni kan semua. So basically dia lawan balik Akmal, satu untuk menunjukkan yang dia garang lah. Satu. Kedua, dia nak test market dia. Banyak tak orang respon kepada dia? Duit dia tak ada sangat, ada 20,000 je. Okay, so tu Twitter, Facebook lain.
Threat lain kan. So basically dia punya respon dia okey tak? Kalau respon dia okey, mungkin selepas ni ialah dia akan lebih agresif. Dia tak adalah dia bercakap je gaya Anwar mungkin kurang dah. Kan. Apa sindrom yang dia suka sebut tu? Post-normal syndrome. Tu dah kurang dah. Kau follow kau ada quote-quote dia dalam kereta kau. Ada aku ingat. Benda-benda buat modal ni aku ingat. Okay. So benda-benda tu mungkin kurang. Okay, selepas ni kalau Kongres bulan 6 ni, dia akan mood agresif lah. Barulah dia tune mood dia. So ini starting point dia nak tune mood dia. Tapi matlamat akhir apa? Pilihan raya. Kau tak rasa kalau betul-betul Kamil ni betul-betul berani nak tune mood dia, patut tak macam kau kelontarkan kau bagi pandangan, patut tak Kamil menunjukkan dia punya keinginan dan kemarahan dia dengan Akmal ni dengan susun orang untuk jatuhkan Akmal dalam PIU nanti dekat pasal dekat adun tu Parlimen Malimau apa? Don Melimau, Parlimen Jasin. Parlimen Jasin. Okay. Patut tak angka tu menunjukkan tegak bahawa PKR dekat sana lagi kuat pada UMNO? Satu, kalau aku di tempat Kamil lah, aku tunggu dan lihat dulu. Satu sebab Akmal mungkin ada peluang untuk dia tak pergi parlimen. Sebab dia banyak kali dia menongkak arus dengan presiden. Pendirian dia pun tak sama dengan pendirian presiden. Pendirian dia adalah bergabung dengan PN. Pendirian presiden hari ini Zahid hari ini berkemungkinan besar BN akan go solo PRU. Dalam PAU tadi. So pendirian Zahid go solo. Pendirian dia gabung dengan PN. So di sana ada dua pendirian yang berbeza. Aku tak tahulah sama ada presiden bagi muka ke tak. Okey, teruskan. Okey. So itu satu. Kedua, kalau katalah Akmal bertanding parlimen, aku rasa mungkin Kamil akan susun untuk jatuhkan. Sebab kita tengok ketua-ketua parti ketua pemuda parti-parti PAS vokal dengan geng dia lah, dengan cara dia. UMNO vokal. Yang tak vokal siapa? PKR, Amanah, DAP. Hasbi memang, aku masuk je, Hasbi memang tak vokal. DAPC, kalau segmen market dia vokal lah. Kalau tak kena segmen market dia diam. Pernah ada backup PH? Pernah ada backup Madani? Amanah ada? Tak ada. So, datang pula ketua MK pun sama 2 kali 5 senyap. So, now dia kena tune benda tu lah. Tapi at the same time, kalau dia pergi attack ataupun susun orang untuk jatuhkan Akmal, pertama, MK Jasin ada berapa orang ni? Itu satu hal. Tapi, MK Melaka as a whole, dia ada orang untuk go. Aku tak nak sebut siapa lah, tapi Kofam Fafdi lah kan. Yang kita kenal-kenal jugalah. Mungkin boleh go untuk attack Akmal. Which is, start Akmal bising pun, bawah ni pun dah mula lawan balik. Tapi tak dilayan lah. Tapi basically, memang dia akan susun budak untuk attack. So, aku tak nafikan apa kau cakap tadi tu, mungkin akan jadi. So, pada pandangan aku lah. Macam forum dah, 12 kali ni pada pandangan aku lah. So adakah aku punya approach yang buatkan benda ni forum? So aku kena bising je. Tak. Okay, teori Amir tadilah pasal AMK beza pemuda UMNO yang ada banyak benda yang tak sehaluan dengan presiden, berbeza dengan AMK yang lebih kepada play safe dan ikut saja apa presiden cakap. Okay. Respon aku ialah dalam politik bagi aku, macam-macam pandai. Pandangan aku, dia dalam politik ni tak ada benda yang kebetulan. Tak ada benda yang kau rasa macam dia ni buat sesuatu ni just sebab dia buat ataupun dia just buat macam tu sebab dia nakal. Aku someone yang sangat muda dalam politik, baru nak belajar dan aku pandangan bahawa tak ada benda yang macam tu. Ada matlamat akhir lah. Dia ada matlamat akhir. Sentiasa ada matlamat akhir, ada orang yang menyusun dan ada komuniti yang agree dengan benda tu secara tidak terang. Kenapa aku cakap yang tu? Kau tengok UMNO, Zaid Amidi sekarang orang selalu cakap dia lebih play safe, dia lebih bermain di belakang, naratif dia adalah kita kena menjaga keharmonian parti. Tapi siapa yang buat kerja kotor? Akmal.
Siapa yang buat kerja nakal? Akmal. Siapa yang buat kerja-kerja kotor, yang menghentam PKR, yang memaki DAP semua? Akmal dan rakan-rakan. Akmal and Associates. Pemuda lah. Pemuda. So, pandangan aku sebenarnya berbanding PKR, UMNO lagi bijak. Sebab di pusat, dia menjaga market dia di dalam kerajaan. Maknanya dia baik dengan kerajaan. Dia macam, bila Anwar tanya Zahid, I cannot control my boys. Dia orang yang nakal, dia orang yang buat apa semua. I tak boleh kawal lah. Kau presiden, Mat. Takkan kau tak boleh kawal budak kau? Obvious. Kenapa Zahid buat macam tu? Sebab ada market pemuda yang perlu diberikan pemuda peranan untuk jaga. So tu je sat-sat konservatif, sat-sat yang di kampung, sat-sat pemuda yang baru nak masuk politik, baru kenal politik, yang bad boy di bawah ni. Akmal lah kerja nak menjaganya. Sebab Zahid, dia kena mainkan peranan dekat pusat, dia kena menjaga dia punya kawah dekat pusat. So bagi aku sebenarnya dia bukanlah satu benda yang organik datang Akmal yang nakal aku tak boleh kontrol sebagai Zahid. Dia adalah something yang Akmal you go buat benda jahat, aku takkan maki kau. Ada dia maki Akmal. Ada dia cakap Akmal jangan buat macam ni. Ada dia buat. Tak ada. So maknanya dia allow benda tu dan silap-silap sebenarnya dia yang mengizinkan ataupun dia mengarahkan benda tu. Sebab ada market yang nak dijaga. Kau kena faham UMNO, kau kena jaga market kau konservatif berhaluan kanan. Yang kau sekarang ni makin hilang sokongan berhaluan kanan kau kepada Bersatu dan PAS. Dalam masa sama, kau berada dalam kerajaan madani. Which is kau kena portray diri kau sebagai someone yang progresif. Dan sebab tu kau menerima balik KJ masuk. Kau nak dapat undi sentris dan juga kiri. So, sebenarnya UMNO sekarang ni berada di dalam fasa aku buat semua benda yang aku boleh buat menggunakan watak-watak yang berbeza asalkan undi-undi ni aku sapu semua sekali. Oh, so macam back pada Amir pernah cakap lah, UMNO paling menang besar sekarang ni. Ya, betul. So dia menang besar atau tak tu kena tengok data ataupun masuk menang besar tu maksudnya dia makan keliling lah. Dia makan keliling lah. Angle semua dia ambil. Dia busy dengan PKR. PKR sekarang ni Anwar lah progresif. Anwar lah bermain dengan Islam. Anwar lah yang paling agama dalam parti. Anwar lah yang paling segala-galanya. Semua Anwar. Beza dengan UMNO, dia kau buat kerja ni, aku buat kerja ni. Faham kan? Nampak lagi organize lah UMNO ni. Okay, clear. Aku nak bagi satu benda lagi. So pergaduhan dengan Kamil, dengan Akmal ni, point of view kau adalah, ya Kamil perlu tunjuk garang dia, baru nampak dia garang lah, baru penyokong selama ni tak sia-sia kau kat back Kamil lah. Aku bawa back kepik Kamil, tak sia-sia lah sebab nampak presiden. Aku berkali-kali Pok Pik mention pasal back kepik ni. Kau personal dengan orang yang bawa back kepik ke ada someone yang kau tengah tembak? Tak ada, aku tak buat siapa. Mana ada geng kita tengah bawa back kepik. Tengok Mei, aku perasan ada trend. Dia back kepik, flyer merah, dia selalu mention benda-benda tu. So aku rasa dia tengah tembak something lah. Tak ada. Okay, aku just nak main seronok dalam podcast ni. Aku rasa podcast ni perlu dirancakkan lagi. Satu angle lagi. Aku terlupa satu benda yang aku nak tambah sikit pasal Kamil. Okay. Kamil masa timbalan nama dia tak berapa orang kenal sangat kan? Macam mana Kamil cuba naikkan nama dia? Lah. Macam mana Kamil cuba naikkan nama dia? Dia Kamil famous dalam AMK je. Iya, betul. Tapi Kamil tak berapa terkenal dalam kalangan national punya. National level dia tak berapa terkenal. Dalam MK orang kenal lah siapa Kamil Munim. Okay. Why? Macam mana cara? Ingat tak? Sebelum dia bertanding ketua MK? Ke lepas dia menang? Betul kau kan? Masa dia timbalan ketua MK lagi? Dia support Anwar lah. Salah. Macam mana dia buat? Kau ingat tak ada satu apa? Forum yang dia berempat dengan pendang yang apa cerita pasal Kelantan? Subaru dia. Ingat tak? Ingat. Kat bawah orang komen, macam PMX lah, macam Anwar lah. So dia portray diri dia, selepas tu speech dia semua gaya Anwar. So dia naik. So now dia tukar plan. Plan dia nak cuba jadi garang. So dia test market ni. Kalau market dia nampak, okay aku boleh go ni. So lepas ni kau akan tengok version garang Kamil lah. So get ready lah dapat surat lepas ni. Surat ikut garang. Contoh. Dia akan attack tau. Dia akan attack satu lawan. Dia akan attack siapa yang tak sependapat dengan dia. Dia akan attack. Dia akan jadi agresif. To get achieve, final target dia apa? Padang Rengas lah. Parlimen lah. Aku rasa ni Kamil lah. Aku rasa kalau Kamil betul-betul nak buat macam kau nak buat macam kau punya idea ni, dia kena masuk debat. At least. Dia kena buat satu debat sangat agresif antara Akmal dengan Kamil dalam soal siapa bela Melayu. Mungkin in future akan jadi. Kalau dia rasa benda tu dia boleh makan.
Sebab aku tak rasa Kamil akan all out benda yang dia tak rasa dia tak boleh makan. Contoh Kami lawyer, mampu. okay. Yelah, dia walaupun Okay. dia lawyer, contoh macam tajuk-tajuk ada siapa yang lagi membela Melayu. Tak rasa Contoh lah. Aku tak letak yang tu. okay. Aku tu contoh tajuk aku. Tapi kalau contoh maksud kau Kamil debat lah untuk naikkan nama dia kan. Ada kebarangkalian dia akan gunakan tools itu debat sebagai untuk naikkan nama dia. Tapi orang macam Kamil dia akan play safe kalau dia rasa benda tu dia tak boleh makan. Kenapa aku cakap macam tu? Sebab dalam isu pemilihan Kamil bersuara tak? Pemilihan parti tu? Ya. Oh, diam. Kenapa dia diam? Nampak? Okay, kau cakap sebab dia budak Anwar apa semua. No. Ada je budak Anwar bersuara. Okay. Kenapa dia diam? Dia play safe buat apa aku nak gaduh kalau aku boleh diam? Kenapa aku nak buruk keadaan sedangkan aku boleh? Bila aku diam, tak ada siapa boleh kontes aku. Tapi kat belakang kita tahu lah apa yang dia buat. Tapi dekat depan dia diam. And tak ada siapa lawan dia. So dapatlah dia dijulang oleh geng baju batik. So matlamat dia achieve tak jadi ketua MK? Achieve lah, dapat so lah. dia akan diam kalau dia rasa benda tu dia perlu diam. Dia jadi macam aku, Anwar Ibrahim lah. Yes. Itu Menang tanpa bertanding, tak ada saing. Tak ada orang layak selain aku. Okay. Basically dia sedang tiru apa yang Anwar buat. Oh, memang bayang-bayang tu dia ikut memang kau-kau. Yeah. Dari segi otak, dia otak Anwar. Okay. So sebab tu bagi aku, antara Akmal dengan Kamil, kalau soal isu Negeri Sembilan ni lah, masing-masing test market. Akmal macam biasalah, dia akan continue to test dia punya market lah. Tapi Akmal punya cara, dia akan cuba naikkan lagi dia punya reaction dia tu. Means like, dia orang yang follow dia makin lain, support dia makin naik. Kamil baru nak try. Faham? Jadi take time sikit lah nak tengok Kamil jadi kasar sikit. Okay, clear. So kita back pada Negeri Sembilan sebelum kita landing podcast ni. Kita back pada Negeri Sembilan. Ini berkaitan dengan, aku tengok ada posting kata ada ceramah Pakatan Harapan dekat Negeri Sembilan. Ya betul. Bila 6 Mei. 6 Mei. Adakah ini signal PRN berlaku Negeri Sembilan? Bila dia confirm kan? By fact Dah keluar poster dah. By fact PH tak ada majoriti. Dia ada majoriti UMNO sekarang ni. Kalau UMNO, PN dah keluarkan yang tak sokong UMNO. Sokong BN. So jika berlaku PRN negeri, so jadinya senario berlaku sekarang ni, so Negeri Sembilan first, second Melaka. Kenapa Negeri Sembilan first? Tak, aku tak rasa Negeri Sembilan first. Negeri Sembilan dia boleh tarik sampai bulan 10. Sidang DUN bulan 10. Itu tangguh, buka balik bulan 10. So kalau dia tak nak bulan 10 memang kena ada sidang. Kalau dia go sidang, bajet tak dulu macam mana? PRN lah. Bajet tak dulu waktu sidang kau? Kau tak boleh ngomong PRN waktu tu? Tak, bukan. Kalau kau hilang majoriti lah. Kau hilang confidence sebagai... Bukan tu je. Untuk 2027, tak ada bajet. So semua kajian tak ada duit lah. Tak dapat gaji. Ya, itu kebarangkalian kedua. Macam US lah. Dia akan jadi kebarangkalian itu akan jadi. Tak ada bajet apa semualah. But, kau tolak tepi soal bajet dulu. Kau fikir satu je. Kita fokus on isu politik. Kalau bajet MB kalah, Aminuddin kalah, Aminuddin hilang majoriti, nak tak nak kena bubar DUN. Barat memang kau kena bubar DUN. Tapi bukan Negeri Sembilan dulu dia PRN. Mungkin Negeri Sembilan bulan 12 kot. Push. So dia akan jadi lobby lah. Dia akan jadi mungkin Melaka dulu. Melaka Barat bulan 9 tak silap aku. Tapi back to question Afiq tadi kan. Dia macam isu Negeri Sembilan ni baru meletup. Dia tiba-tiba kau announce untuk buat ceramah. Dan ceramah tu ceramah mega. Siap poster Anwar. Itu persediaan. Maksudnya macam ni. Ni signal tu. Ya, ni signal terang. Macam ni tau. PH nak tunjuk kat sini, terutamanya DAP lah sebab majority seat PH DAP kan. DAP nak tunjuk kat sini, we are ready. Kau nak bubar, kau nak stay dengan kita orang dah ready. MB aku ada masa sampai bulan 10 je. Hidup mati dia sampai bulan 10 je. Kalau dia lepas lah sampai habis penggal. Kalau tak lepas, aku dah ready sekarang. Kau buat apa? Itu je signal dia. Kalau kau nak faham. Sebab tu dia panggil Big Boss datang. Tak tahulah. Aku rasa mungkin Anwar datang. Mak Sabu ada. Anthony ada. So mungkin Amin pun ada kan. Tolonglah Izzah ada.
Izzah fokus AI. AI. Teras. Dah at least kami Muning ada lah. Mungkin ada. Bagi slot kami Muning bercakap. Mungkin ada. Untuk pemuda mungkin ada. So, apa signal nak digambarkan ni sekarang ni? dia nak signal kat sini ialah satu, dia nak main naratif PH pertahankan status quo. Okay, so Satu. BN? PH pertahankan status quo, tetapi 14 orang ini yang cuba untuk menafikan kedudukan Yang Tuan lah. So dia nak tunjuk, selama ni naratif kepada DAP lawan institusi raja-raja. No, DAP pertahankan Yang Tuan. PH pertahankan Yang Tuan. Siapa yang cuba nak langgar Yang Tuan? BN lah. Itu signal kepada UMNO, kalau kau tak nak kena maki, kau support Amin sekarang. Okay. Aku bagi signal satu lagi. Ini bukan kepada signal yang pada statement daripada Zahid yang kata BN akan gak solo untuk... Ya. So PH pun okay. Menarik perbincangan ni. Sebab apa? Jika semua solo, apa yang kena jual dekat Negeri Sembilan ni? Untuk Don. PH ada modal. Kita orang pertahankan Yang Tuan. BN ada modal. PH tak beramadat. Takkan modal tu je. We have modal lain. Ekonomi, kelangsungan. Nak modal fake. Be realistic fake. Sekarang ni isu panas apa? Pasal isu tu lah. Isu situ. Kalau kau main isu ekonomi, kau supu 2 kali 5 macam muda bertanding PRN. Orang sembang pasal politik, kau sembang pasal isu alam sekitar. Siapa nak dengar? Dalam politik kita kena logik. Benda yang paling panas tu kau kena main. Faham? So PH punya naratif, kita pertahankan Yang Tuan. BN punya naratif, tu tengok. DAP tu mana faham adat tu? Kita ni adat pepatih. Kena pertahankan adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Nak buat lagi 9 lah. Faham? Faham. Itu naratif BN. Dah boleh cari. BN pula dia akan ikut naratif BN lah. So kalau BN dengan PN gabung dekat Negeri Sembilan, adakah ini mesej nak ditunjukkan bahawa rumah bangsa tu tengah dibina? Maybe. So Anwar akan ditolak secara slow ke tepi lah. Gulak lah. Pandangan aku gulak. Apa Kalau Syuk kau pula kata? Syuk, macam mana? Pandangan aku sebenarnya ada beberapa orang yang cuba buat kerja jahat tapi tidak mengotorkan tangan. Siapa? Contoh macam kau tengok isu Negeri Sembilan. Siapa yang dapat manfaat kat sini? Image siapa yang makin naik? UMNO. No. Apa? Image siapa? Image siapa yang makin naik? PN kot. Yang nampak teranaya, yang nampak macam kau buat baik apa semua tapi kau yang digulingkan. MB dan juga parti. Siapa yang rakyat akan nampak macam kau cuba untuk menjaga keharmonian apa semua, kau cuba baik dengan Yang Tuan, kau cuba parti kau yang jaga Yang Tuan apa semua, tapi kau digulingkan parti PKR. So bagi aku sebenarnya bila kita nak cari someone yang ada plan di belakang, someone yang cuba untuk mendapat manfaat daripada benda-benda yang kotor dibuat tanpa mengotorkan tangan, kita kena tengok siapa yang paling dapat banyak manfaat. Which is Anwar Ibrahim dah rakan-rakan. Okay. Faham tak teori aku? Faham. Dalam masa sama apa ZMD cakap dekat pusat? Kami tak ada apa-apa arahan daripada pusat, UMNO pusat kepada UMNO negeri untuk buat benda-benda macam ni. So bagi aku, teori aku adalah ada gerakan, sebab benda ni dah pernah Anwar buat dengan Zahid. So teori aku adalah So kau nak spill the tea ni? bukan T lah, ni teori lah. Teori, okay. So bagi aku sebenarnya ada gerakan ataupun idea something yang dibuat oleh Zaid Amidi dan juga Anwar untuk boost nama PKR, dalam masa sama boleh boost nama UMNO untuk tunjukkan macam aku ada kuasa yang kuat dekat Negeri Sembilan, aku berani tarik sokongan sebab aku nak lindung. Faham tak? Manfaat-manfaat ni sekarang diperoleh oleh Parti Keadilan Rakyat dan juga Zaid Amidi. So bagi aku sebenarnya diorang 50-50. Aku dapat poin aku, kau dapat poin kau. Yang paling loser sekarang PN. Kenapa PN loser? Ya, PN paling loser. Paling tak nampak function. Sebab satu, kalau PN, contoh katalah PN sekarang side dengan BN kan, kita boleh main narrative. Tengok, PAS nak lawan Yang Tuan. Faham? Bukan PN yang paling dapat benefit. Tak, dia sebenarnya PN boleh dapat benefit. Tapi macam aku cakap, dia gagal untuk dapat benefit. Kau boleh paling ke depan kau cakap, kau tengok PH, kau tengok UMNO, dua-dua tak berharap. Gila kuasa. Gila kuasa. Kita orang ada berapa kursi ni pun boleh bersuara, tapi bersuara pun tak. Menyokong untuk dipertahankan pun tak. Benda-benda yang patut dibuat semua dia tak buat. Yang paling dia buat sign SD.
So bagi aku sebenarnya kita dah pernah bukan kena game lah. Aku tak nak cakap kena game lah. Tapi kita pernah ada drama di mana Anwar, DAP. Dia buat juga, dia berkawan dengan Anwar. Dan sekarang ni kita tengok macam ada UMNO ni berselisih dengan PKR apa semua. Aku at this point sebenarnya aku rasa budak-budak atas pagar, bukan budak lah, pengundi-pengundi atas pagar pun dah faham. Aku macam ya je mat dia orang ni gaduh. Okay, aku dah faham dah point Syuk. Kau faham apa yang aku? Faham. Ya je dia orang ni gaduh. Tapi macam Afiq cakap, dua-dua ada point sebenarnya untuk pilihan raya. Tapi yang paling tak ada point PN. So diorang macam sama-sama baling batu. PN yang kena. PN tak buat apa-apa, PN tak pertahankan. PN just follow. Okay, kita orang okay je siapa jadi kajian. Nampak? Kalau aku nak explain balik apa Syuk cakap ni macam ni fix. Kau explain ni. Tolong. Okay. UMNO sekarang ni punya matlamat utama apa? Rumah bangsa kan? Dia nak tunjuk yang anytime aku boleh lawan DAP, aku boleh lawan PKR. Aku start kat Negeri Sembilan dulu. Aku boleh tarik balik voter aku yang lari pergi PN tak? Okay. Dapat. PKR pula. Okay, selama ni PN duk cakap kita orang ni duk lawan institusi raja lah, tak hormat orang Melayu lah, nak lawan orang Melayu lah. Tengok hari ni Negeri Sembilan tu bukti kita pertahankan institusi raja-raja. Yes, exactly. Dua-dua dapat point. Siapa yang loser? PN lah. Kau faham tak? Aku dah faham lah yang ni. Macam Game of Thrones yang kau sama-sama nak menang, tapi kita kena buat something ni. Another game lah. Okay, tapi kenapa dengan 9? Kalau kau nak PKR menang, PKR hilang kursi menteri besar kemungkinan tu. Yelah, hilang. Election dah dekat. Compete balik. Adakah aku letak lagi teori lain sebelum aku landing dulu ni? Aku letak teori lagi. Macam teori Illuminati lah. Teori satu lagi. Adakah ini satu hadiah kepada Zahid Hamidi sebab bagi aku jadi Perdana Menteri? So, aku bagi kau Negeri Sembilan. Tapi untuk PRU, walaupun apa berlaku, aku juga jadi Perdana Menteri. Kali ni aku bagi kau Negeri Sembilan. Open Negeri Sembilan pada kau. Tapi waktu PRU, walaupun kau nak kat solo, kau okey. Tapi kalah menang, apa-apa aku Perdana Menteri. Ada kan yang gift awal yang Anwar bagi kepada Zahid untuk Zahid close the day dengan dia. Sebab nak tak nak PKR akan hancur. Kenapa aku kata PKR akan hancur? Musuh pertama PKR adalah Hafiz Ramli. Hafiz Ramli akan ambil separuh daripada kursi PKR. Possible dia mampu lah dengan performance sekarang. Kecuali dia kena tahan SPM masuk penjara. Tak tahu lah kan. Alam lah. Tidak benda tu. Mungkin berlaku benda tu. Tapi PKR mungkin hilang kursi separuh lah. Daripada 30 lebih dia menang tu, mungkin 20 lebih dia menang. UMNO mungkin meningkat 40 atau 50. DAP mungkin konsisten lah, kekal lah. Tak tahulah. So, ni nak lock the day. Teori aku adalah, ini Anwar bincang dengan Zahid untuk lock the day awal-awal. Ataukah Anwar macam, ya Allah, aku kena tipu Zahid. Zahid kencingkan aku selama ni. Yelah, kalau aku boleh respon. Kalau betul lah Anwar guna teori Popi tu, dia bodoh lah. Kenapa? Kau deal macam tu, kau kena goncang di kerajaan negeri kau sendiri. Kau nampak kau lemah. Dan sekarang ni kau ditembak kerajaan negeri yang parti kau pimpin sendiri tak boleh nak menstabilkan apa whatever adat yang ada kat situ. Okay. Dan sekarang ni kau rasa kalau kau deal dengan Zahid, kau percaya Zahid 100% ke? Tak pasti aku mau tahu. Itulah, aku cakap kalau kau accept the deal, kau goncang negeri kau sendiri. Tapi tak tahulah sebab dia pernah mengizinkan dan bagi green light untuk goncang parti dia sendiri kan. So aku tak tahu, mungkin dia okey je untuk goncang satu negeri yang dia pegang. So bagi aku kalau dia accept deal tu kurang bijak. Sebab nampak kau lemah dan kau confident ke kau nak menang banyak lagi kursi ni? Tahu aku dapat. Kau confident kau dapat 80 kursi macam real reformist Ramanan Krishnan cakap? Sebab teori ni aku cakap ni, sebab Anwar punya tak kisah pasal menang, sampai sanggup goncangkan PKR sampai hancur macam tu. Dan PKR hancur sekarang ni sebab kau boleh dia allow benda ni berlaku. Ya, betul. Jadi sebab aku macam fikir macam teori ni make sense. So apa Anwar fikir kan? So at the end kita pun tak tahu apa yang nak fikir, tapi the consequences is Anwar hidup. basically PKR. For me lah. Okay, macam ni kau kena faham satu benda Fia. DAP punya pandangan sekarang PH is collapse. Kita tengok podcast Adun DAP dia kan. Tapi at the same time kau kena faham juga, dalam circle Bukit Gasing tu masih lagi mempercayai PKR boleh dapat 80 kursi. Masih lagi percaya yang jangan guna suka Bukit Gasing. Pejabat Perdana Menteri sekarang. Okay, Circle PMO lah. Okay, aku tarik balik. Bukit Gasing waktu pembangkang tu. Circle PMO yakin yang sekarang ni kita boleh dapat 80 kursi.
Dan kita boleh bentuk kerajaan sendiri. Sebab apa aku cakap macam ni? Dengan Komeng baru keluar statement, PH target 1126 to be win alone. 112. Alone without anyone. 112 112 seats. PH Oh. target untuk menang 112. Maksudnya from PH side, diorang yakin diorang boleh go alone lah. But DAP itself sebenarnya 50-50. Amanah tak tahu, Amanah senyap kan. So PKR sekarang ni, diorang masih dalam circle PMO tu, dia yakin 80 kursi. Mungkin dia akan cakap, kalau contoh dia akan tengok komen kau, cakap, kau sebab kau memang sayang Rafizi Ramli. Sebab kau pergi podcast WBM. Sebab kau pergi podcast WBM. Kau sayang Raf. Sebab tu kau cakap macam tu. Tapi report yang kita dapat ni, survey bebas yang kita dah buat ni, Daripada SB lah. daripada mana-mana pihak ni kita dapat survey bebas. Merdeka Center contoh. 75% sokongan pada PMX. Kita boleh menang. Sebab tu pada pandangan aku, diorang sekarang ni diorang hidup dalam delusional PKR Bubble lah. Dalam bubble and delusional diorang delusi yang bahawa diorang boleh menang. Dengan nama Anwar Ibrahim. Sedangkan first bukti dekat Sabah dah ada. On the way bukti Melaka dengan Johor on the way. Kalau BN go solo pun dia rasa dia boleh menang. Sebab tu dengan komen boleh keluar segmen 112 state PH target. BN pergi solo. Kalau BN pergi solo pun PH still rasa yang dia boleh menang 112 state. Aku landing. Faham tak? Aku landing last benda ni kepada ni. Kau nampak DAP dah keluar statement pasal PIU. UMNO dah keluar statement pasal PIU kat solo. Adakah PIU akan berlaku dalam waktu terdekat ini? Sebab tekanan daripada DAP terhadap Anwar tu seria. Dah keluar kalau kau tengok podcast Mr. Money yang Adun DAP keluarkan bahawa betapa pressure dia nak cepatkan PIU ni sebab dia rasa bahawa Rafizi yang buatkan penghuni PH dah tak sokong PH. So nak cepatkan sebab dia tak nak biarkan Rafizi ni kumpul kau. Seria sebab di up tinggi dari DAP. Dalam bahasa Inggeris lah. Dalam bahasa Cina aku tak faham lah. Dia bukan lain yang dia buat bahasa Cina. Bahasa Inggeris aku faham tu, aku clear dapat direction. So banyak topik sekarang pasal PIU. Adakah ini dah musim ni? Adakah possible berlaku tahun ni? Sebelum aku landing. Syuk. Aku dia ada dua kemungkinan lah. Satu, whether DAP ni memang tahu election is coming. Satu, dia buat semua statement-statement yang tunjuk dia garang. Dia nak kata balik semua market yang dia dah terlepas sebelum ni. Daripada terlepas ke tangan MCA YB Raf. YB Raf ataupun MCA lah. Atau MCA. MCA lah. Kononnya lah. Aku sampai dah lupa ada MCA. Gerakan jangan lupa. Okay, gerakan. Okay. Itu first. Sama dia dah ada detail yang PRU dekat. Second sebenarnya, dia goyang. Sebab makin lama dia gerak dengan naratif kerajaan sekarang, dalam keadaan kerajaan diserang oleh Rafizi, diserang oleh banyak lagi orang, isu-isu meripik-meripik yang orang buat. Diorang risau kalau makin lama aku tak bersuara, makin banyak market aku hilang. So sebab tu dia start bising. Tu tunjukkan dia. Lagi satu, dia close statement. Kalau beberapa benda reformasi yang tak dicapai oleh kerajaan by bulan 6 tak silap aku, dia akan buat something. So aku rasa benda tu just untuk macam tunjukkan dia, okay, kita orang serius ni nak buat something. Tapi PKR yang tak buat. Faham tak? Dia cuba shift the blame. Dia nak tai chi, dia nak shift the blame. Dia nak tunjuk kat market dia macam, kita orang serius. Tapi kita orang dalam kerajaan, dia orang tak nak buat. Nak buat macam mana? Aku rasa itu naratif dia. Third is, point kau cakap, DAP sekarang tengah goncang untuk buat election secepat mungkin. Dengan kerisauan bahawa kena buat cepat-cepat sebelum Rafizi ambil undi. Ataupun Rafizi persiapkan jentera ke apa ke, aku tak tahulah kan. Apa yang dia buat. Lagi lama extend benda ni, lagi lama YB Raf boleh prepare. Ataupun tapi kau kena fikir, di other side, kau pun tak bersedia untuk election. Adakah dengan mengeluarkan kenyataan yang menunjukkan kau serius untuk agenda reformasi ni, tunjukkan kat market yang kau serius? Drawback is, kau buat benda-benda macam ni, membuatkan rakyat lagi macam, kau dah lah dalam kerajaan. Kau kritik openly. Kau duduk dalam kerajaan, kau betulkanlah kerajaan. Itu pun satu benda yang diorang kena ponder. It's not easy just macam, aduh aku ada benda yang aku tak buat ni, aku bersuara sikit, maki orang, tai chi. Pandangan aku, rakyat tak adalah se-innocent itu untuk percaya. Sebab kita pun dah di fasa politik yang
rakyat pun makin matang. Faham macam ini game ni. Diorang pun dah faham yang sebenarnya atas pagar pun dah lari pada diorang. So diorang tak boleh lah nak main game-game macam ni. They need to do something yang tunjukkan diorang betul-betul serius, and benda tu memang ada momentum dan betul-betul serius lah maksud aku. Which is sekarang diorang macam terlalu play safe, touchy semua benda. Which is diorang dalam kerajaan pun dah tak buat apa. Yeah. Meh, aku ending So guys, so ini sahaja daripada kita. So jumpa lagi sebentar nanti. Bye.